Nak gandakan pahala Ramadan berkali ganda tanpa tambah penat, ini tips ketiga yang ramai orang terlepas pandang. Nabi SAW sebut siapa yang solat malam bersama imam sampai selesai akan ditulis baginya pahala solat sepanjang malam. Bayangkan, walaupun kita balik rumah dan tidur macam biasa, pahala dicatat seolah-olah kita berjaga satu malam penuh untuk qiyamul lail. Besar tak ganjaran tu? Sebab tu jangan datang masjid atau surau setakat solat isyak dan tarawih saja. Lepas tu terus balik, kononnya nak solat witir di rumah masa sahur nanti. Memang boleh, tapi kita terlepas fadilat besar yang dijanjikan bila tak habiskan bersama imam. Ramadan ni bulan berkat. Amalan sikit Allah gandakan jadi banyak. Jadi bila imam bangun witir, tahan sikit kaki tu, habiskan sampai salam terakhir. Satu lagi, lengkapkan solat berjemaah di Masjid Surau waktu isyak dan subuh. Hadis sahih Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi sebut, siapa yang solat isyak berjemaah, maka seolah-olah dia telah qiyam separuh malam. Dan siapa yang solat isyak dan subuh berjemaah, maka seolah-olah dia telah qiyam sepanjang malam. Rebut peluang ini, jangan rugi pahala yang Allah dah sediakan depan mata. Jemput kongsikan video ini kepada yang lain.